Apa advice yang paling penting tentang topik simpanan ni dekat orang luar sana? Pada pandangan saya, kita start lah yang rule 10-80% tadi. Maknanya 10-80%. menggigil jugalah. Awal-awal tu mungkin menggigil lah nak letak yang 10% tu kan semua. Tapi at least kita dah cuba. Pertama, kita boleh kurangkan perbelanjaan. So kita tengok, macam kan saya cakap tadi, kita kena rekod kan perbelanjaan kita tadi. So kita dah buat bajet semua, kita rekod perbelanjaan. So kita tengok yang mana yang kita boleh kurangkan perbelanjaan. Katalah semua tak boleh, memang macam itu memang wajib-wajib lah nak belanja. So yang kedua, kita kena tambah pendapatan. So kita kena increase, kita kena increase income. Jadi sekarang, tadi kan dah kata hidup kan keras kan. Jadi kadang-kadang tak cukup dengan satu kerja. So saya pernah masa saya kerja biasa, saya buat part time. Saya buat macam apa-apa yang macam satu kerja part time lah yang boleh dibuat di luar masa. Maknanya you kena tambah pendapatan. So sama ada kurangkan perbelanjaan ataupun kita tambahkan income kita. Bila kita tambah income, tambah kerja lah maksudnya. Tambah kerja lah. Maknanya kita buat lah apa-apa yang tambah freelance. Freelance. Kan nanti bini cakap tak ada masa untuk bini pula. Orang dah tambah kerja, dia cakap tak ada masa pula. Yelah, tapi kan tak cukup income tadi kan, dah cukup tak nak bankrupt apa benda semua tadi. Jadi ataupun kita boleh buat something yang freelance lah. Maknanya mungkin macam tak ambil banyak masa ke apa semua kan. So macam contoh saya sendiri hari tu, saya bekerja dan saya buat part time takaful kan boleh untuk dibuat secara part time macam tu. So saya memang sambil bekerja saya buat part time takaful ni untuk tambahkan income. Kita tengok dulu kita boleh tak kurangkan perbelanjaan kita. Kalau tak boleh, kita tambahkan pendapatan. So bila kita, sebab rule dia pendapatan mesti melebihi perbelanjaan. Itu rule yang nombor 1. Maknanya kita mesti ada lebihan, surplus. Kalau perbelanjaan you melebihi pendapatan, nak simpan macam mana? Macam nak cerita buat simpanan? So pendapatan you mesti, belum apa dah bankrupt dah. Belum apa dah negatif kan. So tak boleh cerita pasal 10% savings tu. Okay, kita buat step by step macam ni. Pertama, kita rekodkan, buat bajet perbelanjaan. Lepas tu kita rekod perbelanjaan kita. So kita tengok, okay, perbelanjaan kita ada tak yang boleh dikurangkan. Contoh Astro sampai 2, tak payahlah 2, 1 cukup lah Astro contohnya. Ataupun tu Kowe, atas ada bawah ada, 1 je lah. Banyak betul. So 1 je Kowe. So yang mana kita boleh kurangkan, kita kurangkan perbelanjaan. Katalah dah kurangkan perbelanjaan pun tak cukup juga. So kita kena tambahlah pendapatan. Jadi bila dah ada lebihan, barulah kita start buat 10%, 80%. Jadi kita buat ruling, maknanya 10% tu savings, lepas tu 10% kita bagi sedekah, dan 80% kita belanjakan. Bagi saya 10% sedekah pun sangat penting lah, sebab kita kena percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So bila kita tolong orang, insyaAllah Allah akan bagi balik lagi banyak pada kita.